Okey kawan-kawan, anda kedai dalam kat washing bay sana ada selalu jumpa masalah tempat lantai bersimpan dengan air tak? Macam ni. Lantai dia tak rata, kadang-kadang sini simpan air penuh sikit, sini kering sikit kat tempat wash bay. Bila turun kapek kereta me time terjatuh, alamak, basah. Customer kadang-kadang tak suka. Okay? Ini salah satu barang padu untuk recommend sama you. Anti-RAM punya format 1.8. Dia function bagus kat mana? Dia boleh settlekan masalah yang lantai bersimpan dengan air. Kenapa? Pasal dia tebal, adalah 18mm. Okay, cukup tebal. Saya ada dua warna sekarang untuk buat promo, hitam dengan biru. Ini panggil light blue. Kita tengok bila anda sudah letak kat bawah lantai, tengok. Okay, walaupun customer carpet silap sikit jatuh, make time kering punya. So, bagi satu, bila tengah wash, pas cuci, kasut kan basah, ada air. Tapi tengok bila kita dah pasang dengan format, ini kain contoh kasut pijak ke atas. Tengok, keringnya. So, bila anda dah siap cuci, nak naik kereta customer, kasut dia tak basah, kereta tak kotor. Jangan dia luar lah cuci bersih-bersih, dalam kasut basah naik jadi kapek basah pula. Betul tak? So, format ni memang cun untuk kalau lantai you ni kedai tak rata. Dia boleh tahan dengan shampoo juga. Dia try shampoo letak ke atas. Orang kata, bang, ada licin tak? Dia kurang licin daripada tak ada pasang format. Kenapa? So tengok aku pijak. Aku tengok. Tengok, dia kurang licin, bukan langsung tak ada. Kalau tak pasang dengan format lantai, tengok, licin. So, ada lebih bagus anda ambil kedai pasang dengan format. Harga dia cukup jimat. Lagi sekarang NTN ada buat offer. Nak tahu detail? Contact dengan NTN atau datang kedai NTN ke area Keluang. Okay? Nanti you boleh tengok kita dah siap pasang hasil macam mana.